Okay, nampak ni tayar hari ni macam mana? Terkepak kan? Macam orang main stand. Macam orang main stand Tayar dia terkepak. Kau tengok tayar sebelah dia. Volvo XC90. So, ni model T8 So, customer ni datang kat kita dengan isu bunyi Antara first step kalau untuk isu bunyi ialah kita nak kena test drive dengan customer dulu. Tapi macam kereta ni, kita tak test drive lagi. Kita dah tahu dah punca dekat mana. Jom, tengok Okay, nampak ni tayar hari ni macam mana? Terkepak kan? Macam orang main stand. Macam orang main stand Tayar dia terkepak. Kau tengok tayar sebelah dia. Dia sepatutnya kalau elok macam gini. Okay, tayar dia straight je. Okay, tapi tayar sebelah ni macam kau tengok tadi, tayar dia terkepak ke dalam Okay, so macam kereta ni, visual inspection kita check. Benda first yang kita nampak adalah dia punya tayar tu terkepak Dah pakai Volvo XC90 T8. Takkan nak main stand pula kan, walaupun MNT. Yeah boy. Apa punca tayar dia jadi macam tu, dan kita bunyi sebenarnya. Okay, tapi bunyi dia punca daripada sebab tayar dia terkepak macam tu lah. Kalau suspek ada benda patah ataupun skru tercabut, lebih kurang macam tu lah. Okay, tak apa. Tunggu, dia naik jack lagi. Kita tengok apa barang dia. Okay, gang. So, kita dah jack apa semua. Okay, jom. Ni. Nampak? Tengok Okay, gang. So, nampak gaya. Isu tayar dia dan bunyi dia adalah ni benda ni. Ni adalah upper arm kalau ikutkan. Kalau ikut design ni adalah upper arm. Okay. So, upper arm ni sepatutnya duduk kat tu. Nampak atap part atas tu. Bawah ni. Bawah ni, Farid. Farid. Okay, nampak tu ada lubang skru kan? Okay, so sepatutnya low arm ni kat situ lah. Ni kalau kau tengok pun kesamakan dah ni daripada sini. Senang cerita, skru dia hilang So, kenapa skru dia hilang, putus ke, pecah ke, patah ke, itu di luar kawalan kita orang Tak salah rasanya customer ni datang daripada Kedah, okay? Dia datang sampai kat sini, kereta dia ada masalah bunyi. So, dia datang hantar check kita orang Isu customer ni yang berbunyi tadi tu, dengan tayar dia kepak tu, punca dia daripada skru dia satu ni hilang. Okay, sebab apa hilang, pecah ke, patah ke, no comment. Okay, sebab customer ni datang daripada Kedah bahang. Kedah ke Perlis kita tak tahu Tapi dia datang daripada utara Okay, kepada korang pun Continental kat luar sana, okay, Mercedes ke, Volkswagen ke, Volvo ke, Porsche ke, yang berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya lah, boleh rujuk kita orang Transmatic Autobans. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Ataupun bulan 4, bulan 5 nanti kalau boleh roger kita orang dekat mana? Dekat Transmatic Autobahn Nilai kan. Nanti tunggukan update daripada kita orang.